Lagi sekali, rakyat Malaysia digemparkan. 3 lelaki etnik Rohingya yang menjadi pelarian Myanmar telah ditahan polis kerana disyaki merogol seorang wanita OKU intelektual berusia 23 tahun. Mereka berusia antara 19 hingga 28 tahun, bekerja sebagai buruh binaan dan pekerja pembersihan. Ditahan di kawasan kampung enjin gergaji Cukai. 2 lagi lelaki Rohingya turut ditahan untuk membantu siasatan. Hari ini, Magistrate Mahkamah Magistrate Kemaman sambung reman ketiga-tiga suspek utama selama 5 hari lagi. Kes disiasat di bawah Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Mangsa adalah wanita OKU yang tak mampu mempertahankan diri. Ini bukan lagi isu biasa. Ini adalah jenayah kejam yang dilakukan oleh golongan yang datang minta perlindungan tapi balas dengan merosakkan anak bangsa sendiri. Penduduk tempatan sudah naik berang, ada yang berkumpul di kawasan kejadian. Polis nasihat jangan ambil tindakan sendiri. Tapi soalnya, sampai bila rakyat kena tanggung akibat kehadiran perosak sebegini? Setiap kali kes macam ni timbul, isu yang sama berulang. Kawalan sempadan longgar, status pelarian yang tak jelas dan risiko keselamatan terhadap wanita dan golongan lemah. Ini bukan tentang benci. Ini tentang melindungi rakyat sendiri. Perosak yang datang, merosakkan, mesti diurus dengan tegas. Kalau tidak, kes-kes macam ni akan terus berulang. Itu sahaja laporan saya dari Kemaman. Terima kasih.